Hai, saya Putra Maris, wakil daripada Adina Charity Circle. Hari ini saya ingin berkongsi satu permintaan yang sangat dekat di hati saya, di hati kami semua. Di hospital rawatan kanser kanak-kanak, ramai adik-adik kecil yang sedang bertarung untuk terus hidup. Mereka melalui rawatan yang memeritkan seperti kemoterapi, radioterapi, pembedahan, dan ramai antara mereka tidak lagi mampu mengawal sistem badan mereka sendiri. Allahu Akbar. Hari ini ramai keluarga pesakit yang menghadapi kesukaran kewangan. Di antara mereka membeli lampin, membeli makanan ataupun membayar tambang ulang-alik rawatan yang sangat saya rasa berat untuk mereka. Atas sebab itu, Adina Charity Circle melancarkan kempen misi untuk mengumpul 200 pek lampin pakai buang untuk disalurkan kepada kanak-kanak pesakit kanser yang memerlukan. Di sinilah kami memerlukan sokongan anda semua. Satu pek lampin mungkin tidak mengubah dunia, tetapi bagi seseorang anak kecil yang sedang berjuang dan memberi keselesaan, kebersihan dan kemudahan untuk mereka, semoga orang kata dapat membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Semoga jasa baik anda semua Allah membalas dengan 1000 kebaikan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah semoga lampin-lampin ini semua sampai kepada mereka semua, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.